Setiap saat kita tak boleh membazir tau. Apa yang kita buat, kita kena buat 100%. 100% kita bagi all outnya. Kita tak boleh balok ataupun malas. Sebab tak ada faedah pun bila mana kita jadi malas, apa kita dapat? Tak dapat apa. Sebab dalam hidup ni ada dua takdir. Yang mana takdir tetap, takdir yang boleh diubah dengan usaha dan doa. So, kalau kita blame ataupun menuduh takdir, saya rasa benda tu tak adil lah. Sebab kita ada dua takdir. Takdir ni kita boleh ubah. Dengan syaratnya, jangan malas, usaha lebih selebihnya, dan doa. Benda tu kena seiring, semua tu kena seiring dalam hidup, baru dapat benda yang kita nak. Tapi, kalau benda tu ditakdirkan, Alhamdulillah. Sebab benda tu ada hikmah. Semua benda dah ada hikmah dia. Jangan bersangka buruk langsung dengan Tuhan. Sentiasa positif apa yang terjadi dalam hidup ni, teruskan ke depan. Jangan fikir benda negatif sangat. Apa yang terjadi sekarang ni, apa-apalah, semua ada hikmah. Tak ada apa yang sengaja. Semua dah plan lah. Bahasa Inggeris past time bahasa Inggeris plan. Betul lah, tak tahu betul tak. Kalau salah, minta maaf. Semua telah dirancang lah dalam bahasa Melayu. Tapi walaupun kita dah tahu benda tu dah dirancang, janganlah kita buat bodoh kan. Kita kena buat juga. Buat sampai jadilah, senang cerita kan. Jangan malas, ke depan, dan nikmatilah hidup ni sebaiknya. Kalau nak main sungguh-sungguh, nak kerja sungguh-sungguh, nak buat apa pun dengan sungguh-sungguh. Sebab dekat situ terlahirnya berkat. Ada yang berkat, hang buat apa pun rasa cukup lah. Benda ni real. Aku tak mahu benda ni betul, aku dah buat. Memang aku rasa berkat tu ada. Banyakkan sedekah pun ada efek dari segi rohani. Dia akan jadi tenang. Rasa duit tak cukup, tapi try sedekah. Dia lama-lama jadi ikhlas lah. Benda ni macam satu habit yang susah nak buat habit tu. Aku mula-mula pun berat juga. Tapi tengoklah keadaan kan. Macam orang selalu minta duit tu masalah juga. Kita dah tolong, dia minta lagi kan. Kat pun kita kena bagi dia tegas lah. Kata tak boleh. Sebab sikap meminta-minta ni memang antara pemikiran yang miskin. Dan dalam agama pun tak bagi. Memang tak boleh langsung nak minta-minta. Kecuali terdesak sahaja yang boleh. Nak apa-apa buatlah sebaiknya. Jangan ada niat yang tak elok lah, senang cerita. Dan majulah ke depan, jangan give up. Apa langsung apa kita buatlah elok. Sebab kat situ ada berkat. Bila mana ada berkat, hidup lebih bahagia dan positif dalam kehidupan. So dekat sini saya ingin share. Saya ada jual ebook untuk cara untuk kendali stres ataupun seni mengawal stres untuk lelaki di luar sana. Tak mahal pun, saya jual RM9 je. Campur dengan cukai RM10 lah. Jadi kalau nak tengok buku tu ataupun berminat, boleh tengok dekat bio. Saya ada letak link. So apa-apa ada nak share pengalaman tak mengenai ataupun apa yang anda faham mengenai keberkatan dalam usaha sesuatu perkara, boleh tengok. Boleh komen dekat bawah. Kita share lah. Saya suka. Kadang-kadang saya baca. Walaupun saya tak reply, saya baca sebenarnya. Saya nak tengok ilmu pula. Ilmu dah pengetahuan orang lain macam mana. Saya pun kedil.
ada benda yang saya tak tahu. Saya pun kena tahu jugalah apa yang terselindung di sebalik sesuatu kan. Kita kena jangan jadi bengak lah. Kena letak perspektif yang baru lah. Baru boleh nampak jalan macam mana kita nak handle sesuatu benda. Okay. So, okay. It's okay. It's okay. Okay. Tak ada apa-apa. Let's go.